Yang masih hidup lagi ialah Jibril, Mikail, Israfil, dan penanggung-penanggung arsy yang berjumlah 8 orang. Allah arah malaikat maut pergi cabut nyawa hamalatul arsy yang 8 tadi. Pergilah malakul maut, dia cabut nyawa hamalatul arsy. Subhanallah. Kelampan 8. Siapa berbaki? Israfil. Allah Ta'ala sebut, wahai malakul maut, iqbid ruha Israfil. Pergi cabut nyawa Israfil. Dicabut nyawa Israfil. Man baqi? Baqiya Mikail. Cabut nyawa Mikail. Siapa yang berbaki? Jibril. Cabut iqbid ruha Jibril. Dicabut roh Jibril. Akhirnya yang berbaki ketika itu hanyalah malakul maut yang bernyawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hari kematian. Kebanyakan kita nazar. Ahli keluarga pun balik ramai. Balik bukan untuk baca Quran, bukan untuk zikir, bukan untuk bagi semangat. Balik pakat buat kerja masing-masing. Yang bersembang, yang isap-opok, yang minggim, yang WhatsApp. Yang riuh masak di dapur, Patutnya bila ahli keluarga tu sakit, yang lain datang baca Quran dengan tenang. Anaknya, cucunya, anak saudaranya, diding baca. Sebab tu untung kalau ramai anak soleh. Sebab anak soleh ni bila dia sebut subhanallah, bila dia puji Allah, dia zikir, pahala itu juga akan dikongsikan ke dalam akaun ibu dan ayah dia tanpa tangguh-tangguh. Instant transfer. Terus masuk. Dia tak ada selepas 3 hari, lepas 18 jam. Anak soleh. Anak soleh kalau 8.30 dia angkat tangan Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya, 8.30 itu jugalah terang benderang barzakh ayahnya dan ibu dia. Dia tak ada tangguh-tangguh. Maka ramaikan anak soleh. Dan anak yang soleh pula, mulut dia tuan-tuan, mulut anak yang soleh setiap jam dia akan sebut dan terlintas di hati dia, Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap jam. Satu orang bila dia nazar, dia pun tak tahu hari apa, jam berapa, minit berapa, saat berapa. Ada orang sakit 7 tahun sakit baru mati. Semua anak dah jadi anak neraka dah. 7 tahun tak boleh bergerak, makan kena swab, minum kena swab, najis perlu ditukar oleh anak-anak dengan pampers. Semua anak dah jadi anak neraka dah. Itu ujian Allah kepada keluarga tu. Tapi tak ramai anak-anak yang mampu untuk memakaikan pampers ayah dan mak hak 7 tahun 6 tahun tadi. Jadi contoh ni yang kita tengok ni dengan mata. Lawan tolak, bertengkar adik-beradik. Rumah kamu pula, aku dah 6 tahun dah. Rumah kamu pula 4 bulan dah di rumah aku. Mak yang lumpuh dengar. Ngeleh mata. Subhanallah. Sebab tu ibu dan ayah yang soleh, dia berdoa apa? Saya pernah dengar ni. Ibu dan ayah yang soleh, salah satu doa mereka, dia kata, ya Allah, sekiranya kau matikan aku, matikanlah dengan cara yang mudah, yang aku tidak menyusahkan sesiapa pun di dunia. Sebab dia tahu kalau Allah uji dia sakit yang melantar, tak boleh gerak, itu bermaksud ujian besar kepada anak-anak dia. Untuk menjadi anak yang taat dan soleh, yang akan dilimpahkan oleh Allah kebahagiaan dan rezeki yang melimpah kalau dia berkhidmat, ataupun dia akan jadi anak yang derhaka, yang setiap hari dilaknat oleh Allah dan seluruh makhluk. Doa. Ibu solehah dia doa, dia kata, ya Allah, kalau matikan aku, janganlah susahkan siapa pun di kelilingku. Senang dia mati. Sakit pun tak ada sakit apa tu meninggal.
Kalau satu orang itu mati ketika dia baca Quran, tuan-tuan sekalian, maka ketahuilah Allah yang pilih untuk dia mati ketika baca Quran. Cara kematian tak boleh dipilih oleh sesiapa pun orang itu. Banyak mana pun ilmu dia, berapa juzuk Quran pun yang dia hafal, berapa kaya pun duit yang dia ada, berapa masyhur pun dia di dunia, dan setinggi apa pun jawatan yang dia pegang, dia tak boleh pilih cara dan keadaan mati dia. Kalau dia mati dalam keadaan sujud kepada Allah, ketahuilah Allah yang pilih untuk dia mati waktu dia sujud. Satu orang yang mati, saya belum pernah melihat sesiapa pun yang boleh menandingi makcik itu, yang mati dalam keadaan sujud kepada Allah pada malam Jumaat pada bulan Ramadan selepas berbuka puasa. Tunjuk seorang kat saya, dan dia jiran saya. Sifat dia yang paling penting, dia tak pernah menyakitkan hati orang. Hati cukup penting. Hak orang, sakit hati orang, maruah orang, tipu orang, jangan. Macam ni. Saya tidur dengan mendengar bacaan Quran, dan saya bangun subuh dengan mendengar bacaan Quran beliau. Mati bulan Ramadan, malam Jumaat, dalam sujud. Tuan-tuan nak beli cara tu? Tak boleh beli. Allah anugerahkan. Dan sesiapa yang mati dalam keadaan mabuk, nak cerita, aksiden, mati, mabuk. Nabi sebut dia bangun di mahsyar dalam keadaan botol arak masih disendeng di bahunya. Berjalan ke mahsyar dalam keadaan mabuk, terhuyung hayang ke kanan dan ke kiri. Kerana tiap-tiap orang mati dengan cara dia hidup dan dibangkitkan oleh Allah dengan cara kematiannya. Subhanallah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dengan cara husnul khatimah. Tentang yang paling penting sekali, ending. Betul. Nabi sebut dalam satu hadis sahih, ada orang dia hidup, ending dia dengan amalan ahli neraka, dia mati su'ul khatimah. Ending penting. Tempoh hidup pun penting. Ni hak kita hidup ni nak isi dengan apa? Itu penting. Tetapi yang paling penting, khatimah itu. Yang khatimah itu yang paling utama. Mohon dengan Allah sungguh-sungguh, bukan melawak anda. Mohon dengan sungguh-sungguh. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Seorang wanita ahli ibadat kurung kucing sampai mati, masuk neraka perempuan tu. Seorang lelaki bunuh 100 orang, hadis sahih. Seorang lelaki bunuh 100 orang. Angka 100 tu tuan-tuan bukan kiasan. Dia bunuh 100 orang. Bulan ni bunuh, lepas 6 bulan bunuh orang, tahun depan bunuh orang. Bunuh tuan-tuan, bukan jentik ni. Bunuh. Bertaubat kepada Allah. Ya. Lelaki ni bertaubat kepada Allah. Taubat dia diterima, mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Satu orang yang nazak bila sampai masa dia. Ni dengar elok ni yang nak meninggal tahun ni. Tak payah takut tuan-tuan, semua nak pergi ke alam tu. Orang takut, selama ni orang takut sebab orang ingat ada barzakh ni. Lepas disoal oleh malaikat apa semua, mati dalam keadaan husnul khatimah, apa semua selesai. Lepas tu duduk dalam tanah tu 4 segi, duduk bila nak kiamat ni. Bukan. Alam barzakh ni alam yang luas. Boleh berjalan, boleh bersembang. Boleh berjumpa dengan roh-roh lain. Tu nak pergi ke alam barzakh betul tu. Memang tak dah saya beritahu siap, memang tak sempat dah pergi tu. Kepada episod tu memang tak sempat dah.
Cuma saya cerita siap-siap. Itulah barzakh yang sebenarnya. Ia sebuah alam yang indah. Tak tengok dah wajah malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir tanya beberapa soalan tu, kemudian dia pergi. Dia tak datang dah. Kita rehat. Tak ada lagi semayang, tak ada lagi susah, tak ada lagi rosak, tiada lagi takut, tiada lagi miskin, tak ada lagi rehat. Dan alam itu indah. Sembang dengan orang tu, sembang dengan orang ni. Ada hadis semua ni ada hadis. Tak sampai itu tu episod 83. Ni baru episod 2. Kan drama panjang-panjang sekarang ni. Subhanallah. Satu orang bila dia nazar, banyakkan dia keluar tajuk. Nazar, Allah pun arahkan malakul maut. Malaikat ni nama malakul maut. Bilangan malaikat lebih ramai daripada bilangan semua makhluk yang ada atas alam ni. Ada 4 orang ketua malaikat seperti mana ada 5 orang ketua rasul dan para nabi. Nabi ada 124,000 orang nabi. Nabi ada 124,000 orang nabi. Ulul azmi ada 5. Para malaikat sangatlah ramai. Ketua yang paling kanan 4. Israfil, Mikail, Jibril, Malakul Maut. 4 orang. Setelah malaikat Israfil tiup sangkakala, tak pergi lagi cerita hak botol tadi ni. Botol. Nak cerita ni dulu ni. Ni menarik. Tentang kematian. Makhluk yang bernama kematian. Makhluk yang bernama mati. Setelah Israfil tiup sangkakala, kesemua makhluk bernyawa mati termasuk penghuni langit pada 7 langit, iaitulah malaikat. Lalu Allah panggil Malakul Maut. Wahai Malakul Maut, man baqi? Siapakah yang berbaki di kalangan yang bernyawa? Malaikat Maut sebut, walaupun Allah Maha mengetahui. Malaikat Maut pun jawab, ya Allah, baqita antal hayyul ladzi la yamut. Telah berbaki kamu, wahai Tuhan, yang Maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Baqiya Jibril, baqiya Israfil, baqiya hamalatul arsh, wa baqitu ana. Yang masih hidup lagi ialah Jibril, Mikail, Israfil, dan penanggung arsh yang berjumlah 8 orang. Arash ada 8 malaikat. Setiap malaikat penanggung arash lebih besar dari Jibril alaihissalam. Subhanallah. Penanggung arash 8 orang. Kata Malakul Maut berbaki sekian. Allah arah malaikat maut pergi cabut nyawa hamalatul arsh yang 8 tadi. Pergilah Malakul Maut, dia cabut nyawa hamalatul arsh. Subhanallah. Kelampan 8. Siapa berbaki? Israfil. Allah Ta'ala sebut, wahai Malakul Maut, iqbid ruha Israfil. Pergi cabut nyawa Israfil. Dicabut nyawa Israfil. Man baqi? Baqiya Mikail. Cabut nyawa Mikail. Siapa yang berbaki? Jibril. Cabut iqbid ruha Jibril. Dicabut ruh Jibril. Tentang jangan tanya Iblis, Ustaz. Iblis daripada sangkakala pertama tadi mati awal lagi. Iblis, syaitan, jin, manusia. Akhirnya, yang berbaki ketika itu hanyalah Malakul Maut yang bernyawa. Maka kata Allah, iqbid ruhaka ya Malakul Maut. Cabut nyawa kamu, wahai Malakul Maut. Dia pun cabut nyawanya. Setelah di dalam wujud ini, tiada lagi yang bernyawa. Dan berbakilah Allah yang Maha hidup dan tidak mati selama-lamanya. Lalu Allah berkata, Anal Jabbar, Anal Jabbar, Anal Jabbar. Nak terjemah apa Jabbar? Berkuasa, berkehendak. Limanil mulkul yawm, tanya Allah. Kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Cuba jawab. Allah tanya ketika itu.
Waktu tu memang tak ada siapa pun yang mendengar. Tapi Nabi cerita kisah ini. Lalu Allah sendiri menjawab, Lillahil wahidil qahhar. Kerajaan dan kekuasaan adalah milik Allah. Al-Wahid yang Esa, Al-Qahhar yang Maha Perkasa.